Kalau anda beli emas hari ini, bila masa paling untung untuk jual balik? 1 tahun, 2 tahun atau tunggu 10 tahun? Jom saya bongkarkan jawapannya. Pastikan save video ni supaya boleh rujuk semula. Langkah yang pertama, pilih emas yang betul. Untuk simpanan, pastikan pilih emas 999.9 dengan ketulinan yang paling tinggi. Jenis ni boleh beli dalam bentuk gold bar atau dinar. Kalau emas perhiasan 916 macam cincin, rantai atau gelang, itu lebih sesuai untuk dipakai, bukan simpan, sebab kos upahnya mahal kerana design. Langkah yang kedua, tempoh simpanan. Harga emas dalam jangka pendek memang akan ada turun dan naik, itu normal. Tapi dalam jangka panjang, pakar kata harga emas naik purata sekitar 10% setahun. Sebab tu tempoh paling sesuai simpan emas adalah 2 tahun ke atas. Kalau beli hari ini dan jual lepas 2 hingga ke 3 bulan, boleh, tapi kurang berbaloi. Alang-alang simpan, biar simpan dengan ilmu, barulah untung. Kalau nak mula simpan emas dengan cara yang selamat dan terbukti, rujuk pin video di profile atau klik link di bio saya untuk saya bantu mulakan simpanan dengan public gold. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.